Mic. Percubaan. 1, 2, 3. Oh, penyampun ni kah? Percubaan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir, panel jemputan yang sudi meluangkan masa serta moderator kita yang akan mengemudikan sesi kita pada hari ini. Kehadiran anda semua amat kami hargai bagi memeriahkan lagi program telaah wacana buku yang bertajuk Aminah Bonda Rasulullah. Jadi, program ini diadakan sebagai ruang untuk kita berkongsi pandangan, menghuraikan isi kandungan serta memperkayakan pemahaman bersama. Jadi, tidak dilupakan juga penghargaan kepada moderator kita yang akan memastikan perjalanan perbincangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Moderator kita, Puan Mastiah, untuk memulakan program kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera ya diucapkan kepada semua sidang hadirin yang sudah hadir hari ini dan juga amat dialu-alukan diucapkan selamat datang kerana sudi memeriahkan Hari Terbuka Petari 2025 yang sedang berlangsung untuk hari kedua hari ini ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi di atas limpah rahmat kurnianya juga, maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini di ruang galeri Petari yang indah ini. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan ya kepada pengurusi pengacara majlis sebentar tadi
telah memperkenalkan saya dan juga panel saya sekejap saja lagi. Okey. Serangkap pantun untuk pembuka acara kita pada pagi ini. Dari Riau singgah ke Melaka, membawa bingkisan pantun bermadah. Perpustakaan kami kini terbuka, semua dijemput, moga berfaedah. Baiklah, slot telaah kita bersempena dengan Hari Terbuka Petari 2025 untuk sesi hari ini akan mengupas sebuah buku yang berjudul Aminah Bonda Rasulullah. Okay, saya difahamkan bahawa panel kita pada hari ini merupakan peminat ataupun fanatik kepada penulis buku-buku ini. Bermaksud penulis buku Aminah Bonda Rasulullah ini bukan sahaja telah menghasilkan sebuah sahaja buku, tetapi telah menghasilkan banyak juga karya yang berkisarkan dengan tokoh-tokoh dan sirah Islam terawal. Jadi, sebelum kita mengupas buku itu dengan lebih terperinci, eloklah kiranya ya, kita berkenalan dengan panel kita pada pagi ini. Saya perlu perkenalkan tak diri saya? Okey, sebelum itu saya selaku moderator anda hari ini yang merupakan Ketua Penolong Pustakawan, Ketua Pembantu Pustakawan Petari, Masjiah binti Majidi, telah diberi amanah ya untuk mengemudikan slot telaah kita pada sesi kali ini. Okey, panel kita pada pagi ini merupakan pun saya rasa warga UNIMAS mengenali dan tidak asing lagi ya di kalangan warga UNIMAS kerana telah lama berkhidmat dengan UNIMAS. Rasanya berapa tahun ya Puan telah berkhidmat dengan UNIMAS? 26 tahun. 26 tahun telah menabur bakti di UNIMAS. Okey, saya perkenalkan ya, Puan Sharifah Mariawati binti Wan Kasim. Dilahirkan pada 5 November 1974. Tak apa ya, kita reveal tarikh lahir beliau. Dilahirkan di Hospital Lau King Hau. Macam mana? Lau King Hau Sibu, tetapi dibesarkan di Merata, Sarawak. Saya dimaklumkan ya oleh panel sendiri telah dibesarkan di Kuching, Sri Aman, Miri atas tuntutan tugas ayah beliau yang merupakan seorang surveyor. Surveyor itu juru ukur kan? Okey. Jadi, hadirnya beliau di sini untuk akan bersama-sama berkongsi dengan buku yang beliau gemar baca. Jadi tidak asing lagi ataupun tidak dapat disangka lagi bahawa hobi beliau adalah membaca ya. Selain membaca, beliau juga minat melancong dan brisk walk. Brisk walk tu setiap hari ke setiap hujung minggu? Ikut suka lah. Ikut suka. Okey, ada masa free ya. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan ya dengan sesi telaah kita dengan mengupas dengan lebih terperinci mengenai buku yang berjudul Aminah Bonda Rasulullah. Kita persilakan. Terima kasih saudari pengajelis, moderator Puan Masjiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, saya pun agak terharulah dijemput oleh pihak Pitari untuk memberi sedikit ulasan tentang buku Bonda Rasulullah. Kisahnya begini mulanya, sebelum saya ni saya semasa baru-baru ni diadakan festival FOI di Sarawak di UNIMAS sekali dengan Pesta Buku Borneo. Jadi terdapatlah booth buku dibuka juga. Jadi adalah satu booth ni yang memang novel oleh Abdul Latif Talib ni memang saya minat. Sebelum ni memang saya ada koleksi lah. Memang penulisan beliau memang boleh dikatakan kita dapat menyelami lah dia punya penulisan tu. Jadi saya tertarik lah, lama dah tak membaca ni. Kiranya koleksi tu pun saya dah bagi dah dengan ada rakan-rakan lah. Jadi dalam banyak buku tu saya pilih
buku mana nak dipilih ni. Sebab saya tak ada lagi yang membaca yang watak yang perempuan ni kan, wanita ni. Jadi abang kata waris yang di pameran tu dia cakap, puan cubalah buku Aminah ni. Jadi saya ambil cabaran, dan Aminah ni pun Siti Aminah ni pun kita kurang dengar. Kita tahu dia bonda Rasulullah tapi kita kurang. Even dalam sirah pun memang ada tapi kita kurang mendengar kisahnya. Jadi saya ambil cabaran tu. So okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. So saya beli buku ni. Buku ni mengandungi dalam ada 17 bab ya. Dalam 17 bab ni saya akan cuba secara ringkasnya lah Dan buku ni kalau berdasarkan rujukan Pak Abdul Latif, kita panggil dia Pak Latif ya, nama tema dia. Memang dia ada membuat rujukan terhadap rujukan-rujukan yang hadis Muhammad Prophet, Aminah binti Wahab, Islamic Stories ya, Woman in the Quran. Beliau memang buat rujukan Woman in Islam ya. Jadi sekitarnya buku ni, novel ini dalam kita tahu yang Bonda Siti Aminah ni dikahwinkan dengan Abdullah, dan perkahwinan mereka agak singkat, tidak lama dan beliau pun dikurniakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita tahu, tapi kisah di sebaliknya kita kurang tahu Jadi sebenarnya siapa Aminah ini Jadi Siti Aminah binti Wahab ini adalah merupakan ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan juga saudara Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah dari kabilah Quraisy. Begitu juga Abdullah ni sebenarnya saudara juga daripada sebelah nenek yang merupakan suami beliau. Berbalik kepada Aminah tadi, Aminah merupakan wanita Quraisy yang terbaik dari segi keturunannya pada zaman tersebut yang berketurunan Bani Zuhrah Jadi Abdullah anak kepada Abdul Muttalib. Jadi mereka ni telah ditetapkan perkahwinan seawal dalam umur 17 ke 20 tahun range umur kalau berdasarkan sirah. Baru-baru ni saya ada bertanya lah dalam satu sesi bersama Ustaz Habib Wasabi, bertanya, beliau menceritakan tentang dalam sirah umur mereka dikahwinkan dalam sekitar 18 ke 20 macam tu Jadi berbalik secara ringkas saya ceritakan dulu. Mereka berkahwin pada usia muda, dan Abdullah sendiri sebenarnya telah dinazarkan oleh ayahnya sendiri, Abdul Muttalib, dengan 100 ekor unta untuk dijadikan korban. Nanti kita selami kenapa ada 100 ekor unta. Dan setelah mereka kahwin, sebelum dalam tempoh tak sampai sebulan, Allah telah disuruh oleh ayahandanya Abdul Muttalib untuk pergi berdagang. Kan masa tu orang berdagang ke Syam. Syam tu Syria lah, ambil masa 2 bulan. Jadi kiranya diorang ni masih pengantin barulah, dalam tak sampai sebulan dia pun pergi. Dalam masa yang sama, Aminah pun dia telah mendapat tanda yang nanti dah saya go back to that Jadi Rasulullah telah dilahirkan pada tahun Gajah. Itu secara ringkas Jadi ada babak-babak dari segi penyusuan beliau yang telah dapat menyaksikan pelbagai kejadian yang aneh dan sehinggalah beliau diserah kepada ibu susuan dan diserahkan kembali kepada ibundanya, dan sehingga beliau wafat pada hujungnya. Jadi saya pergi ke bab 1. Bab 1 ini lebih kepada Aminah keturunan mulia. Seperti yang saya sentuh sebentar tadi, dia di match married lah. Sebenarnya dia berminat dengan Abdullah ni semasa dia kecil lagi dia dah berkawan
Dan pada ciri-ciri Abdullah ni sebenarnya dia nampak satu cahaya. Abdullah ni memang menjadi seorang pemuda pilihan pada masa tersebut ya. Dan kebanyakan akan wanita-wanita yang pada masa itu memang berminat dengan Abdullah. Sebab Abdullah ni dia ada cahaya yang menarik hati mereka, termasuklah si Aminah ini. Ya. Jadi bab 1 itu lebih kepada menceritakan tentang Aminah, Bunda Aminah. Dia daripada keturunan Bani Zuhra. Dia pun ada menyimpan perasaan terhadap pemuda bernama Abdullah tu ya. Itu secara ringkas ya. Itu yang bab 1. Okey. Dan ada satu watak di sini, bukan watak lah, dia ada seorang yang cousin dia sendiri, Halah, bernama Halah, yang juga merupakan cousin dia, yang juga merupakan isteri. Zaman itu, isteri kepada Abdul Muttalib. Zaman itu masyarakat Arab memang mengamalkan ramai isteri ya. Jadi dia apa-apa dia memang kira BFF dia lah, Halah ni. Okey. Okay, yang seterusnya bab 2 dunia baru. Apa maksud dunia baru ni? Okey, dunia baru ni kebanyakannya tentang Halah dan Aminah ni membesar sama-sama. Dan ada juga diceritakan pada masa tersebut Kaabah pada masa itu memang ada juga terdapat berhala di sekelilingnya, yang mana Bonda Aminah memang tidak berapa tidak suka lah, sebab pada masa itu memang berlaku juga penyimpangan ajaran daripada Nabi Ibrahim pada masa tersebut. Okey. Halah, okey. Jadi bab dunia baru. Okey, lepas itu ni kebanyakan cerita dia bersama Halah. Okey, yang seterusnya saya nak sekejap. Saya nak ada satu. Okey, zaman ni Nazar ni bab ni ada bab 4 ni, Nazar Raja Mekah. Okey, sebelum ni diceritakan juga setelah Telaga Zamzam ditemui semasa Nabi Ismail tu kan, dikatakan telaga itu terkambus, tertutup selama 500 tahun. Jadi agak sukar buat masa tu mereka nak mencari punca air. Di Mekah memang kering kontang lah, tidak jika dibandingkan dengan Madinah. So jadi Abdul Muttalib pada masa tersebut yang merupakan pemimpin kaum Quraisy juga. Jadi dia berikhtiarlah untuk mencari punca telaga air itu sendiri sehingga kan dia gigih mencari, sehingga kan masa tu dia menazar kalau dia jumpa punca telaga Zamzam tu, dia nak punya 10 anak dan dia akan sembelih salah seorang anaknya. Itu nazar dia pada masa tersebut. Jadi ditakdirkan dia pun menerima mimpi, memang dia jumpa air tersebut. Ya. Jadi diceritakan kisah ini kepada sahabatnya yang begitu ayah kepada Siti Aminah. Siapa nama? Wahab. Jadi apabila Wahab mendengar, macam sahabatnya Wahab mendengar macam tidak betul lah, kalau boleh cuba cari apa gantian yang lain daripada nak menyembelih. Sebab dia nak menyembelih tu mengambil iktibar seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tu. Jadi ikhtiar dia cuba juga jumpalah pada zaman tersebut macam minta pandangan. Jadi setiap undian tu masih nama Abdullah sampai 10 kali. Setiap undian tu nama siapa nak disembelih tu nama Abdullah juga yang dipilih. Kan? Jadinya tak puas hati lagi. Jadi kita berjumpalah dengan seorang, siapa nama saya tak ingat, kalau puan minat, yang puan ingat saya juga turut membaca buku ini. Jadi tidaklah kita hanya mendengar. Jadi dalam senario itu setelah penemuan
punca mata air Zam-Zam yang telah terkambus selama 500 tahun 500 tahun, ya. dijumpai oleh bapa kepada Abdullah. Ya. Itu mengangkat martabat lagi kepada keluarga Abdullah Ya, sebagai ya. Raja Raja Mekah. Ya. Ah, Tapi di sebalik penemuan itu, ayahanda beliau bernazar akan Ya. mengorbankan salah seorang anak lelaki beliau. Jadi di antara ke-10 anak lelaki beliau, 10 kali pemilihan dibuat, hanya nama Abdullah yang terpilih untuk dikorbankan. betul. Tetapi mendapat tentangan daripada kaum keluarga, Ya, juga rakyat Mekah supaya rakan-rakan, tidak masyarakat. perlulah dilakukan nazar tersebut. Betul. Jadi fikir sehingga mereka untuk Raja Abdul Muttalib untuk fikir solusi lain selain mengorbankan anak beliau, kan? Jadi sehinggalah mereka berjumpa. Zaman tu saya difahamkan melalui pembacaan, rakyat Mekah mereka mempercayai tilikan daripada pawang-pawang, pendeta, bomoh. Jadi mereka berjumpa dari satu bomoh ke bomoh yang lain, bagaimana nak menukar nazar tersebut. Sehinggalah berjumpalah kepada satu bomoh ini untuk menukar penyembelihan Abdullah tersebut kepada 100 ekor unta. Okey, betul lah itu Puan Masdiah. Bagus bacaannya. Dan ini adalah diterangkan dalam bab penebusan, bab 5. Yang mana ayah pada bernazar jika digunakan 10 anak lelaki, seorang anak mereka akan disembelih di hadapan Kaabah sebagai tanda kesyukuran. Itu yang diujar oleh Abdul Muttalib. Jadi pawang, saya pun tak ingat siapa nama pawang itu, bomoh lah, gelar bomoh. Jadi telah bersetuju untuk menggantikan nazar tersebut daripada menyembelih Abdullah kepada 100 ekor unta, dan sedekah tersebut telah dihadiahkan kepada seluruh Mekah, penduduk di Mekah. Jadi mereka pun semua pun bergembira, dan pada gembiraan itu Abdul Muttalib sendiri dapat merasakan something great. Sorry. Okay. Maaf, tengah batuk seketika. Di mana saya tadi ya? Something great will happen lah. So, tapi dia pun memohon sorry. Tak apa, ambil masa Puan. Okey, ada sedikit soalan daripada saya ya. Sebab buku ini mengenai Aminah. Aminah adalah satu sosok wanita yang teragung di zaman Islam terawal, sebelum turunnya lagi wahyu Islam. Jadi masa itu walaupun belum turunnya ajaran Islam, tetapi keluarga Aminah, keluarga Abdullah telah mengamalkan ciri-ciri kehidupan yang jauh lebih baik daripada kaum-kaum yang menyembah berhala, walaupun di sekitar ataupun
ialah cahaya indah ini pasti membawa kebaikan ke seluruh alam. Jadi tidak lama selepas tu sebulan lah. Jadi Abdullah telah diminta oleh ayahandanya sebab dia orang berdagang. Jadi rombongan dia orang ke Syam, Syria. Selama perjalanan tu mengambil masa 2 bulan. Jadi kita fahamlah pengantin baru kan. Memang rasa sedih lah nak berpisah. Jadi Abdullah pun mengambil kata putus untuk mengikutlah rombongan. Sebab itu adalah tanggungjawab mereka juga pada masa tersebut untuk mencari nafkah. Jadi dalam masa last kali dia tawaf, sebab masyarakat Arab ni dia akan membuat tawaf di Kaabah, dia rasa lain tau. Dia rasakan macam masa itu adalah tawaf yang terakhir yang dia akan buat. Dan apabila dia melihat Aminah, dia melihat itu adalah terakhir dia akan berjumpa dengan Aminah pada masa tersebut. Saya bila baca perangkap tu kadang saya macam agak sedih lah. Okay. Mungkin Puan boleh tengok lah dalam page Raja Sehari. Dalam mana dia nak meninggalkan Aminah untuk berdagang. Jadi dalam masa yang sama dia berdagang. Minta maaf sedih sikit. Emosi menjiwai novel yang dibaca. Saya faham. Walaupun saya baru baca sekali saja, go through sebab semata-mata untuk sesi ini, tapi kita dah dapat kalau kita benar-benar ingin menyelami sirah ataupun sejarah bonda Rasulullah junjungan umat Islam ya. Jadi sepeninggalan Abdullah, Aminah pun dikurniakan dengan kandungan Rasulullah junjungan kita. Tapi beliau sendiri tidak ada tanda-tanda orang yang hamil, tiada sebarang alahan, tetap menjalankan aktiviti seharian dengan normal, sehingga kan BFF beliau ataupun cousin beliau itu halah yang menyatakan bahawa Aminah, kau pregnant ni, sampai tahap macam tu. Sebab dulu kan tak ada kaedah-kaedah untuk mengenal pasti kita pregnant ke tidak, hanya dengan salah satunya adalah alahan lah yang seperti yang dialami oleh cousin beliau sendiri, tetapi tidak kepada Aminah. Dia sebenarnya ada satu mimpi yang dia dapat yang mengatakan dia akan mengandung umat Nabi kepada umat akhir zaman, dan Aminah sendiri memang agak terkejut lah apabila dia mengalami mimpi tersebut, tapi dia faham itu adalah anugerah Allah yang anugerah daripada Allah. Jadi dia hanya bila cousin dia ni menegur, dia fahamlah. Dan bak kata Puan Masjah tadi, pengalaman dia mengandung tak seperti wanita yang lain memang dipermudahkan, dia sentiasa sebab cahaya tu dia sentiasa dilindungi awan, dia tak rasa panas, sejuk. Itu dia punya hikmah anugerah yang Allah bagilah. Okey. Okey, anugerah. Okey. Masa dia ni dia mimpi dalam anugerah bab 7 ni. Okey. Bab 8. Dia mengandung. Okey. Setelah setelah 2 bulan, berapa bulan 6 bulan rasanya. Jadi rombongan yang nak pergi berdagang ke Syam tu nak balik. 2 bulan perjalanan Jadi Abdullah ni dah siap-siap kurma dia nak bawa balik untuk isterinya makan. Tapi along the way tu di Yathrib, Madinah, dia jatuh sakit. Dia rasa macam tak dapat meneruskan perjalanan. Dia jatuh sakit, jadi yang lain tu balik. Ada saudara mara dia tinggal di Madinah yang merawat beliau. Tapi
Dan ada juga salah seorang anak Abdul Muttalib memaklumkan tentang tersebut. Abdullah sakit dan apabila disuruh Abdul Muttalib pergi melawat semula di Yathrib, masa tu 400 km Mekah ke Madinah, Abdullah pun meninggal. Jadi berita ini memang agak perit lah untuk diterima oleh Aminah yang dalam 6 bulan kandungan, kalau tak silap. Dan memang tidak tidak dinafikan, memang Aminah dia memang ada merasa kemurung, sedih yang suami baru tak sampai sebulan dah meninggal. Jadi sokongan yang pentingnya sokongan daripada keluarganya yang banyak menolongnya, dan dia ada seorang lagi pembantu. Siapa nama pembantunya? Barakah Ummu Aiman. Kalau kita biasa dengar Ummu Aiman kan, itu Barakah, dia seorang wanita kulit hitam yang diselamatkan oleh Abdullah Ya, yang selamat dijual oleh Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib Abdullah. Jadi menjadi pembantulah kepada Aminah, yang meneman Aminah. Okey. Bab 10. Kelahiran. Tadi kelahiran dah ada belum? belum. Okey, boleh mungkin Puan ceritakan saat-saat kelahiran Rasulullah. okey, sebelum saya menyentuh tentang kelahiran tu, dia berlaku satu tadi yang peristiwa Puan Mazjah bagi tahu tadi, tentera Abrahah yang nak menyerang Mekah, dia orang nak menawan Mekah. Yang Tentera Abrahah ni memanglah zaman tu dia memang sombong lah. Banyak kawasan dia memang dia nak kawan dia nak ni. Jadi pada satu hari ni dia menangkap, dia kira macam dia mencuri lah ternakan Abdul Muttalib ni 200 ekor unta tak silap, 100 ke 200 ekor unta. Jadi Abdul Muttalib ni marah lah. Kenapa berani nak curi unta kan? Jadi dia pergi jumpa. Allah bagi satu kekuatan terhadap Abdul Muttalib tu untuk berjumpa dengan Raja Abrahah Raja Abrahah. Jadi dia kata dia berdebat lah. Dia kata aku nak tawan Kaabah ni. Tak boleh, Kaabah itu Allah punya. Dia kata aku tak peduli, aku nak juga. Kalau boleh kau beri balik 200 ekor unta tu yang kau dah curi tu. Nanti aku bagi tahu dia punya penduduk untuk ni. Sebab dia tengok kan tentera bergajah, Abraham ni memang hebat lah. Jadi sekembalinya dari perjumpaan tu dia bawa balik unta tu. Dia bagi tahu penduduk Mekah untuk keluar. Pergi ke bersembunyi di gunung berdekatan. Jadi dalam mana mereka menyaksikan dalam mana Raja Abrahah bersama tentera gajah tu datang, tiba-tiba awan gelap. Awan gelap tu datang burung ababil dalam surah Al-Fil tu kan? Yang alam taraka bismillahirrahmanirrahim. Alam taraka kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Jadi di situlah burung-burung membawa batu berapi batu daripada api neraka lah yang menghancurkan tentera Abrahah masa tersebut diceritakan juga di dalam sini Jadi selepas itu beralih, jadi maka kalahlah Raja Abrahah yang bongkak itu dan kembalilah semula masyarakat ke Mekah Jadi lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah 12 Rabiul Awal hari Isnin pagi. Dan diceritakan dalam ni kelahiran Nabi Muhammad ni amat special. Cahaya banyak cahaya yang keluar. Mungkin Puan Mazjah boleh ceritakan sedikit tentang cahaya yang kelahiran. Seingat saya waktu kelahiran Rasulullah. Kita akan cuba kompreskan sikit sehingga penutup sebab rasanya kita dah sampai 1 jam ya Puan. Ya, belum. Panel, saya kira masa. Panel sendiri cek masa Okey, saat-saat kelahiran Rasulullah, tempat ataupun rumah di mana Aminah ditempatkan untuk melahirkan itu disimbahi dengan cahaya yang
dari mana pelusuk kota Mekah itu dapat dilihat. Dan pada saat itu juga ya, api ataupun kaum Majusi yang sentiasa menyala beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, tiba-tiba terpadam sendiri. Itulah tanda-tanda betapa agungnya ataupun anugerah yang telah diturunkan oleh Allah, betapa istimewanya anak yang bakal dilahirkan oleh Aminah, Sayyidatina Aminah. Dan saya nak menyentuh sikit tentang saat kelahiran. Memang ada bidan yang dipanggil Syifa namanya. Cuma bidan tu bila datang dah tengok Nabi Muhammad masa tu dah bersih. Jadi semasa kelahiran tu ada satu diceritakan di sini. Allah telah mengutus 4 orang wanita utama menemani Aminah semasa proses melahirkan, iaitu Hawa, isteri Nabi Adam AS, Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS, Asyah binti Muzahim dan Maryam, bonda Nabi Isa AS. Dan berkata salah seorangnya, Aminah, kamu akan melahirkan Rasul terakhir yang bakal menjadi kekasih Tuhan semesta alam. Dia akan menjadi penyuluh dan cahaya umat manusia hingga tibanya hari pembalasan. Berbahagialah kamu Aminah menjadi bonda kepada kekasih ilahi ini. Allah, anak yang akan memadam jahiliah warga Arab dan menerangi seluruh alam ini dengan sebenar-benar ajaran. Dia adalah pelengkap nabi-nabi terdahulu dan umatnya kelak adalah umat paling beruntung di muka bumi ini. Kata salah seorang wanita yang membuat kediri, Aminah bertambah bahagia dan dia tidak rasa sakit pun seperti wanita lain yang bersalin. Dan sewaktu anaknya bersalin, dikata Nabi Muhammad dia sujud dengan mengucap kalimah sekejap ada kalimah yang diucapkan ya. Lahir-lahirnya Nabi kita, dia tidak menangis seperti bayi lain. Ya, dia senyum. Dia lahir-lahir terus senyum menatap bondanya. Ya, betul. Masya-Allah, masya-Allah Subhanallah. Okay, kita ada berapa minit lagi? Lama lagi. Moderator tanya panel. Okey. Saya selepas beliau lahir, timbul lagi another seminggu selepas ni lahir, Nabi lahir, susu bonda Aminah kering. Jadi dia terpaksa mencari bonda susuan. Dalam masyarakat Arab pada masa tersebut memang dia orang menjadi adat mereka akan cari ibu susuan. Jadi ramailah yang menawarkan diri, tapi apabila mendengar Nabi Muhammad ni anak yatim, semua tarik diri. Sebab kalau anak yatim siapa nak bayar nanti kan? Mereka tidak tahu siapa tu sebenarnya Rasulullah. Jadi ada seorang ni Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni dia tawakal. Dia dah kurus kering, susu pun kering, unta pun kering, kambing pun kering. Dia pun tawakal je. Jadi dia offer. Jadi dalam mana dia mengambil Nabi Muhammad tu, Allah bagi satu anugerah, susu dia terus penuh dapat menyusukan Nabi Muhammad. Dan unta yang dia pelihara tu gemuk, kambing pun gemuk. Itu adalah anugerah Jadi jiran-jiran dia pun semua terkejut. Jiran pun memperli tau. Apalah kau ni nak badalah anak yatim kan. Jadi Halimah Halimatus Sa'diyah ni jangan pandang remeh kita anak yatim ya. Itu ada pengajaran je lah. Mesejnya adalah jangan sekali mensisihkan anak-anak yatim. Anak yatim. Beri layanan sama rata walaupun mereka anak yatim. Betul. Itulah mesej yang dapat kita bacalah, dapat kita ambil daripada situasi tersebut. Bukan saja dari segi ternakan, malahan tanaman di sekitar rumah Halimatus Sa'diyah itu sendiri pun bertumbuh subur. Ya, rumput-rumput. And then kurang orang bergaduh. Kalau sebelum ni banyak bergaduh. Jadi masyarakat jadi lebih aman, damai, tenang. Dalam masa 2 tahun lah. Jadi dalam masa menyusu tu terberlaku satu kejadian bila mana Nabi Muhammad ni membesar. Dia dengan bersama anak-anak Halimatus Sa'diyah ni. Ada 2 orang pemuda berjubah putih datang membelah dada Rasulullah. Budak-budak mana ada pandai menipu kan? Jadi di sini juga ya puan, kita selalu dengan kisah
dada Nabi Muhammad dibelah. dibelah. Rupa-rupanya kejadian tersebut berlaku pada zaman baginda masih kecil Disusukan lagi. 2 tahun umur. Belum berusia 2 tahun lagi. Ah. Rupa-rupanya kejadian dada baginda dibelah untuk disucikan, dibersih. Tetapi baginda Rasulullah tidak merasa sakit sikit pun. Ah. Jadi Halimatus Sadiah apabila diberitahu anak-anak dia tidak berbohong, dilihatnya dada Rasulullah tidak ada tanda dia belah. Yang mananya sebenarnya malaikat telah mencuci hatinya dengan telaga air Zam-Zam daripada syurga untuk menyingkirkan perkara-perkara yang tidak baik lah sebenarnya, sebab dia akan menjadi nabi di umat akhir zaman. Jadi Halimatus Sadiah telah dan dia pun dapat tahu puak-puak Yahudi telah mengesan akan kehadiran Rasulullah, banyak tanda dia terhadap Nabi Muhammad ni. Jadi diserahkan semula kepada bonda beliau. Jadi dalam masa mana beliau dipelihara oleh bonda beliau, jadi dia bertanya mana ayah. Jadi memang agak beratlah bonda Aminah untuk menceritakan di mana ayah. Jadi kata ayah ke syurga, itu saja. Dan dalam masa membesar tu dia mengajar juga Nabi Muhammad ni juga berkawan, bergaul dengan anak-anak di saudara mara dia di masyarakat di Mekah. Okey, dan satu hari dia rasa rindu nak berjumpa dengan ayah. Jadi dia pun sebenarnya Aminah dia menerima mimpi mimpi seolah-olah Abdullah menarik tangannya. Jadi dia pun nak mengikut, dia menyuarakan pandangan nak pergi ke Yatrib, Madinah. Jadi ayah mertua beliau Abdul Muttalib menyarankan ikut rombongan yang pergi ke Syam tu, tapi in between dia on drop. Dia Abdul Muttalib, Aminah, Nabi Muhammad dan juga pembantunya Barakah. Okey, lepas tu dia mengenalilah saudara mara di Madinah. Dan di Madinah ni dia banyak kolam. Di situ dia ajar berenang pada zaman umur 5-6 tahun tu berkawan, bersahabat. Tapi dalam masa yang sama juga dia diperhati juga masyarakat Yahudi di sana. Memang tahu akan tanda-tanda Nabi Muhammad ni. Jadi dia pun merasakan agak tergugat. Dia pun nak balik ke Mekah balik. Jadi Madinah Mekah ni jauh, 400 km, naik unta lagi masa tu. Dia macam dia bagi tahu dengan Abdul Muttalib dia kena balik juga. Dia demam ni, dia jatuh sakit. Dia tak peduli nak balik juga. Jadi dalam masa dia nak balik ni dia jatuh sakit. Berlakulah macam mana dia pun memimpi yang Abdullah pun ada menariknya senyum. Jadi dia di situ dia dapat rasakan yang masa dia tidak lama lah. Jadi emosi lagi. Tak maaf jadi dia pun meninggal dikebumikan di Abwa dan meninggalkan Nabi Muhammad pada masa itu berumur 6 tahun. 6 tahun tak silap. Sebab 6 tahun. masa dia nak tawaf meninggalkan Kaabah nak Mekah ke Madinah, dia dapat rasakan tawaf tu ada tawaf terakhir bagi dia. Masa itulah. Jadi tinggallah baginda Rasulullah dijaga oleh Abdul Muttalib dan juga pakcik-pakciknya. Okay. Sesuai untuk dibacalah buku-buku ni untuk seisi keluarga lah. Kalau kita suruh Puan Mary sambung lagi saat-saat kematian Bonda Aminah, dia nanti dia bercucuran air mata. Jangan. Tak habis sesi terakhir kita. Tak habis. Jadi memang amatlah disyorkan kepada siapa-siapa yang berminat mengenai sirah-sirah Islam zaman-zaman terawal sebelum kedatangan Islam. Memang disyorkanlah untuk membeli buku ini sebab karya Abdul Latif Talib ni walaupun dia bergenre novel, tetapi walaupun penceritaannya kadang-kadang agak dramatik, mungkin ada
adegan-adegan yang ditambah tetapi tidak menyimpang ataupun tidak menyangkal sejarah itu sendiri. Memang dia melalui rujukan yang sahih. Sebab saya pada mulanya memang itulah yang menjadi menjadi persoalan, sebab kita sering didedahkan dengan kitab-kitab sirah yang tebal, yang dengan reference, dengan rujukan yang kita sendiri pun tak tahu siapa. Adakah Betul. sirah-sirah berbentuk begini secara novel sahih ataupun sesuai untuk dibaca oleh lebih-lebih lagi generasi zaman moden ini yang lebih kepada cerita-cerita yang pendek, cerita-cerita yang berimajinasi. Tapi setelah membaca buku ini memang tidak dapat disangkalah, memang sesuai untuk dibaca oleh semua golongan umur. Semua golongan umur ya lah. Jadi bagi saya mula-mula saya baca buku ni sekali speed reading tak ada sangat. Tapi dah second reading tu saya dah masuk. Imagine diri berada di zaman itu. Betul, saya macam kalau saya baca buku Abdul Muttalib, saya akan berada di dalam zaman tu sendiri. Boleh pinjam lah kalau nak pilih, boleh pinjam, boleh baca. Dan saya sarankan supaya yalah kita bersama ahli keluarga, anak-anak, cucu-cucu pun kita boleh ceritakan. Memang anak-anak cucu kita belum baca. Tapi ini boleh dijadikan bahan cerita. Tapi kalau nak dijadikan rujukan akademik, tidaklah. Kalau akademik, dia kena ada hadis yang sahih. Jadi, tapi kalau kita nak menyelami zaman tersebut, boleh baca lah. Dia memberi satu, orang kata, kembara, orang kata, menyelami, di zaman tersebut. Jadinya, ada lagi yang nak Jadinya rasanya Puan Mary telah mengupas dari bab 1 sampai bab akhir. Kalau diberi masa lebih lagi, rasa-rasanya sampai 14. Okey. Jadi kita bolehlah tamatkan sesi telaah kita pada pagi ini ya. Selaku penganjur ataupun wakil petari sendiri, kami amat berterima kasih kepada Puan Sharifah Mariawati kerana sudi meluangkan masa, walaupun pagi tadi beliau terpaksa menghadirkan diri dalam satu meeting yang tidak dapat dielak. Beliau tetap juga berusaha untuk menghadirkan diri bagi menjayakan sesi telaah kita pada kali ini ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Mary. Jadi orang kata terima kasih daun keladi. Kalau dijemput datanglah lagi ya. InsyaAllah. Jadi kita punya ringkasan lah sedikit ya. Jadi kita ni sebagai seorang ibu kena mempunyai ketabahan saya seorang ibu, isteri, anak-anak Kawan, jadi kawan, doa tu ada kuasa dia tersendiri doa dan juga yang pentingnya pendidikan awal tu bermula dari rumah perlu ada kasih dan sayang dengan penuh akhlak dan kita maruah ni kena jaga maruah, wanita kena jaga maruah dan yang pentingnya iman kita perlu ada iman dalam menghadapi takdir yang seperti mana kita tahu Aminah dia suaminya meninggal dalam usia yang muda dan yang penting juga sokongan keluarga dan sahabat-sahabat lah. Jadi last sekali saya bagi satu tagline ABC. Apa ABC? ABC. Allah bagi cinta. Okey, terima kasih. Okey, begitulah tadi ya sesi telaah kita pada kali ini. Jadi kita boleh akhiri sedikitlah ya. Sedikit penutup ya bagi buku Aminah Boda Rasulullah ini ya. Jadi novel ini bukan sahaja mengisahkan kehidupan secara terperinci mengenai Sayyidatina Aminah itu sendiri, tetapi juga menggambarkan sosioekonomi, sosial, budaya masyarakat Arab jahiliah zaman itulah, kerana belum turunnya lagi wahyu Islam pada zaman tersebut. Jadi memanglah kalau boleh sebab ada permintaan ya daripada staf-staf Puan Mary sendiri. Tanya, petari tak ada ke beli buku ni? Okey. Jadi boleh ajukan permintaan melalui Puan Mary sendiri pun boleh ajukan permintaan kepada petari untuk beli buku ini untuk dijadikan koleksi dan bolehlah dijadikan bacaan secara umum di petari. Jadi kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan sedikit tasbih kifarah dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.